Okey, bagaimana kita nak aktifkan Kiro? So, kita pergi ke website Kiro, kiro.dev, dan kita boleh mulakan dengan first prompt, iaitu dengan say hi lah kepada Kiro. So, kalau katakan kita nak dia dalam bahasa Inggeris, so kita boleh prompt lah supaya dia bercakap dalam bahasa Melayu. So, sekarang ni dia akan dia mengaku, dia kata dia boleh faham dan bercakap dalam bahasa Melayu. So, untuk pertandingan Polisisi Agentik AI League 2026 ni kan, jadi sebelum kita nak buat prompt ataupun kita nak modify coding, pathfinding terutamanya, kita kena bagi input kepada Kiro. So, di sini saya buat satu prompt lah. Saya bagi tahu kepada Kiro bahawa saya telah mendaftar dalam pertandingan AWS AI League lah. Okay. Jadi untuk kalau di US, Polisisi Agentik AI League ni sama dengan AWS AI League. Jadi dia akan cuba dapatkan maklumat tentang objektif dan bagaimana untuk menang. So dia cuba try buat web search lah untuk cari-cari maklumat yang ada. So seperti mana ada maklumat ni ada dalam blog-blog yang telah yang diterbitkan oleh AWS sendiri. So secara ini orang kata maklumat secara di peringkat orang kata maklumat pertandingan lah. So kalau kita nak yang lebih tepat, kita boleh pergi ke game guide yang berada di kita punya portal AWS AI League, dan kita copy dan paste semua tu dalam Kiro lah. Okay. So dalam Kiro kita paste dan kita suruh Kiro fahamkan lah game rules ni, dan cadangkan supaya kita boleh guna maklumat ni, supaya Kiro boleh guna maklumat ni untuk create navigation ataupun supervisor prompt atau prompt yang lain, dan juga coding yang kita nak modify. So katakan kita lihat di skrin sekarang ni, dia Kiro tengah buat ringkasan lah berdasarkan game shows tu. So dia cuba buat summarize dan dia cuba fahamkan lah. So kalau tengok tadi dia kata priority pergi ke treasure. Okay. Jadi ada juga jimat token, jawab pendek, jangan jawab panjang. Okay. So selepas tu mungkin seterusnya kita boleh ambil maklumat daripada bonus lah. Maksudnya kalau pergi treasure tu berapa points yang kita akan dapat, dan kalau kita collect coin dia berapa akan dapat. So kita buat lagi sekali. So kita punya prompt adalah fahamkan maklumat ni, dan kita boleh paste ke dalam Kiro, dan Kiro akan fahamkan dan akan buat ringkasan lah, dan dia akan cakap dia akan faham. Nanti tengok, nanti dia akan kata dia akan faham bagaimana nak menang. Tapi janganlah percaya bulat-bulat yang kata dia ni dah faham kan. Tapi ada, ini still AI. So kita sebagai user, kita perlulah peka dan prihatin dan buat double check terhadap semua jawapan yang telah diberikan oleh Kiro lah. Okey, sekarang ni untuk tool and building, kita copy paste kepada Kiro, dan ini merupakan maklumat tambahan lah, tools tu yang akan digunakan dalam pertandingan ni. So
nanti dia kata dia akan lebih faham kan. Siap lukis lagi dia punya architecture tu. Okey. Jadi dia akan tahulah sebab tadi kita dah paste mengenai tools yang kalau kita nak ejen tu beraksi lebih baik, kita kena buat lambda function, especially yang kalau kita tengok ada satu musuh tu yang kalau untuk video sebelum ni dia tak boleh jawab dengan betul. So ini adalah orang kata langkah pertama supaya kiro kita boleh faham apa yang kita nak dia bangunkan ataupun hasilkan. Contohnya kita nak buat lambda function tu untuk lawan musuh tu. So kita kena bagilah input-input ni sebab kalau tadi mula-mula dia buat website kan, tapi dia tak dapat masuk kan. Jadi kita boleh bagi dan okey. Jadi tadi kita just kita bagi satu lagi maklumat, dia kata saya dah 100% faham. So macam inilah contoh, dan mungkin tuan-tuan dan puan-puan dan adik sekalian mungkin lebih kreatif daripada saya, so boleh cubalah. Okey. Jadi kalau katakan ada contohnya ada soalan kata kod yang dimodify tu ada error ke apa, so jangan limitkan kepada kiro, dan mungkin boleh guna AI assistant yang lain lah. Okay, so kita kena kreatif supaya kita dapat untuk menyelesaikan masalah ni lah. Okay, sekarang ni kita nak masukkan pula game map kan. Kita masukkan game map supaya Giro mendapat gambaran bagaimana especially untuk buat dia punya navigation prompt, supervisor prompt ataupun lambda function kan. So saya nak try lah buat. Mula kita dah bagikan berbagai input kepada Kiro ni. So kita nak buat satu prompt kat navigation untuk mendapat markah tertinggi lah. Sebab itulah objektifnya kan, kita nak dapat markah yang tertinggi supaya kat leaderboard kita dapat tangga yang teratas. Jadi kat sini pun saya masukkan dalam prompt, elak daripada buat prompt yang hard coded lah kan. Kita tak boleh, sebab kan ramai yang tanya kenapa bila kita test prompt, kita dapat test kat gameplay tu di environment kita, tapi kita dapat markah yang tinggi. Sebaliknya bila submit ke leaderboard, kita dapat markah yang rendah. Jadi kita bila buat sesuatu prompt ataupun coding, kita kena buat sesuatu yang dynamic dan tak boleh static ataupun hard coded. Hard coded maksudnya kita buat tu hanya untuk map yang kita test saja. Kat waktu kita test memang dia akan dapat markah tertinggi, tapi sebaliknya leaderboard akan menguji kita punya method, kita punya prompt, kita punya lambda function yang kita dah buat tu mengikut map yang sama, tetapi cabaran-cabaran tu dia berada di lokasi yang berbeza. Sebab tu markah bila submit ke leaderboard akan berbeza bila kalau di environment yang kita testing dan juga leaderboard. So saya harap semua tuan-tuan dan puan-puan adik sekalian fahamlah. Jadi bukan dia ada cara permainan untuk agentic AI ni macam tu. Kita kena faham macam tu lah. So tadi pun kita dah bagi input kepada kita punya Kiro.
bahawa jangan buat hard coded lah. Okey. So kat sini saya tengah nak buat satu. Kalau tengok video sebelum ni dia terus ke ni kan, dia akan terus Sparta tu akan terus ke treasure. Dia tak masuk dalam tu. Kat sini bila saya dah bagi input semua, bila dah bagi input kepada Kiro dan Kiro faham bahawa saya nak masuk dalam dalam tu. Okey. Itu saja.